bahan-bahan untuk masak lemak kacang buncis ni tersangatlah sikit. Tersangatlah simple lah. Antara bahan dia apa dia? Kacang buncis. Kacang buncis ni kita pakai dalam lebih kurang RM1 lah. Kalau nak kalau siapa ada tetamu ramai ke adik-beradik ramai, nak pakai satu ladang pun boleh, tak kisah. Bawang kecil ataupun bawang merah 3 ulas. Okey, untuk bahan kuah lemak dia, kita guna 2 jenis santan. Satu santan yang telah dicairkan dengan air. Nampak cair dia. Dan satu lagi santan pekat. Pure punya. Nampak? Alah, yang tu je bahan dia. Dah tak ada dah. Tersangat-sangatlah simple. Pejam mata pun boleh buat lah. Apa lagi? Jom kita mula. Mula-mula kita potong kacang. Kacang ni ada teknik dia. Mula-mula kita potong yang bahagian atas dia ataupun tangkai dia tu. Kita tak nak tu. Kenapa? Nanti tu liat tu sebenarnya. Kita tak nak tali ni. Ni. Tali ni kita tak nak ni. Nenek saya pesan tali ni kalau kita gigit kacang tu nanti liat tak sedap. Ni kalau nenek-nenek tengok tengok rancangan ni, dapur bujang ni, dia cakap mana belajar buang tali ni. Nak je saya cakap, nenek yang ajar. Cara potong ni untuk kacang buncis saja. Jangan pergi buat kacang panjang pula. Boy, buat kacang panjang memang tak ada lah macam ni. Ni kalau mak mertua tengok nantu masak macam ni, dahsyat menantu aku. Sampai tali-tali dia tarik sekali. Okey, dah pun siap. Kita nak ajar pula macam mana nak potong. Saya nak tunjuk macam mana nak potong kacang buncis ni. Senang je, ambil 2 sekali pun tak apa. Potong dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Kalau boleh saya nak bentuk dia macam ni. Sebab apa? Macam ni, masak lagi senang. Kalau panjang-panjang, kita potong kacang panjang je macam tu. Kacang buncis potong macam ni, bentuk pun menarik, masak pun senang. Cepat je. Tak susah mana pun. Senang je potong kacang buncis ni. Nak pula pisau tajam, lagi senang. Senang je memasak ni. Cuma tahu teknik dia, tahu bahan-bahan dia, dah senang masak. Tak susah pun. Ni saya nak pesan kat orang bujang kat luar sana tu. Jangan malas. Masak ni kena sabar. Asyik-asyik bangun tidur nak makan je memang tak lah. Kan? Dah tahu macam mana nak potong kacang buncis. Lepas ni hari-hari boleh makan kacang buncis sampai buncit. Tengok, kalau pro boleh jalan 3 sekali pun boleh. Nampak? 3 sekali letak macam tu. Potong je. Kalau rasa pro. Kalau rasa perosak, tak payahlah kan. Menjahanamkan sayur, tak payah. Dah siap potong kacang semua. Apa lagi? Potong bawang. Bawang ni ingat. Potong nipis-nipis. Sebab apa kita nak tumis guna bawang? Nampak tu? Nipis lah tu. Supaya dia tak terasa bawang ni tu. Bawang ni kita pakai 3 biji. Sebab apa? Kita nak tumis dia. Kalau dia layu sangat, kalau kita pakai dalam sebiji, nanti dia layu tak nampak. Bawang ni juga akan memberikan bau yang harum. Tapi memang betul lah, bawang kecil ataupun bawang merah ni, bau dia lebih tengit. Lebih kuat daripada bau bawang yang besar tu. Kalau potong bawang ni, tak nak menangis, tak nak menitiskan air mata disebabkan bawang, bukannya cinta, pakailah goggle ataupun spek mata. Okey, dah komplit dah semua. Sekejap je, tak susah mana. Kan? Boy, pejam mata je. Dah boleh masak. Simple sangat-sangat. Jom masak. Okey, untuk memulakan masakan kita sayur lemak kacang buncis. Kita guna apa? Ni, periuk. Periuk sebab apa? Dia berkuah. Kalau nak pakai periuk api, meletup sekampung. Okey, mula-mula panaskan periuk dulu. Macam biasa, macam selalu saya cakap, nak menumis kena guna minyak yang sikit. Nak menggoreng gunalah minyak yang banyak. Sikit je, tak banyak mana. Senang je masak lemak ni, tak susah mana pun. Ingat bujang kat luar sana. Minyak pun penting juga. Kalau tak panas nanti tak layu, tak masak pula. Okey, masukkan bawang yang telah dipotong tadi tu. Kita tumis dulu bawang ni sampai naik bau ataupun kelayu-layuan. Okey, kacau dia bagi dia betul-betul masak dengan minyak tu. Dah kelayu-layuan macam tu. Kita masukkan kacang buncis, bukannya kacang buncit. Saya tak buncit lagi. Okey, kita gaulkan dia. Kita kacau dia, bagi dia sebati. Nampak? Okey, perlahan-lahan kacau. Jangan kelang kabut. Memasak dengan kesabaran. Baru ada keberkatan. Kak Baro, Kak Alit Tanun. Kabarokatan. Kacang pun dah kelayu-layuan. Ingat, kita masukkan santan yang cair. Yang kita tambah air dulu. Okey, tujuan kita campur santan dengan air tadi tu supaya kita nak merebus dia. Mudah rebus. Kalau tak, nanti kalau dia pekat, lambat pula nak masak. Senang je, macam masak lemak biasa. Santan ada 2 jenis, pekat dengan cair. Mula-mula santan cair, lepas tu baru santan pekat. Kita biarkan dia kejap sampai mendidih. Bukan apa, kalau tak mendidih nanti sayur tu ataupun kacang buncis tu keras pula. Masak dengan api yang sederhana, jangan kelang kabut.
Pelan-perlahan. Masuk je santan, bau dia menarik begini. Nampak dia dah mendidih. Macam biasa kalau dah mendidih, kita masukkan gula dengan garam. Sebab apa? Kalau tengah mendidih tu, dia tengah panas. Kita masukkan gula dengan garam, dia cepat cair. Nampak? Ada sebab dia tu. Bukan saya saja. Masukkan sedikit gula dan sedikit garam. Apa? MSG. Tak nak pakai lah MSG. Tak pakai MSG tau. Original gula dengan garam. Masak lemak kacang buncis ni, siapa ada bajet bolehlah letak udang kertas ataupun sotong kecil-kecil. Tapi macam kita dah buat ikan bakar tadi, memang sesuai makan dengan ni. Dah mendidih dah macam ni, apa lagi? Kita masukkan santan pekat. Nampak? Memang pekat. Sampai berketul-ketul. Kita kacau sama dia. Memang menarik. Nampak? Color dia sangat-sangat menarik. Hijau putih. Hijau putih. Tapi kalau kita masak terlampau lama sangat nanti, dia akan jadi kekuning-kuningan sikit. Okey. Siapa nak kuah banyak, bolehlah taruh santan 4-5 baldi. Sampai tinggi ni punya periuk. Pun boleh terpulang kepada cita rasa tersendiri. Tu yang bagusnya kalau kita masak sendiri. Masak sendiri ni sebenarnya tak payah nak complicated. Orang kan tahu pun kita masuk ni sikit, pakai tangan cubit-cubit macam tu je. Dah boleh siap. Dah boleh makan pun sebenarnya. Mari kita rasa. Apa rasa dia? Memang best. Sedap. Okey. Kita tunggu dia mendidih kejap. Lepas tu kita boleh angkat. Sebab apa? Kita tak nak santan yang pekat tu pecah minyak. Nanti dah jadi tak sedap. Nampak dia dah mendidih. Kejap je. Tak lama mana. Kejap je. Apa lagi dah mendidih macam ni? Tutup api, angkat terus. Nampak? Dah pun siap. Sangat-sangat senang. Nampak tu? Bau pun menarik. Ni dia masak lemak kacang buncis. Kejap je. Tak sampai 5 minit. Potong 3 minit. Masak 2 minit. Dah pun boleh siap. Cantik, tertarik, menarik. Memang sedap dan terbaik. Tu yang kita nak. Apa dia yang terbaik? Apa yang sedap? Ni dia. Ikan bakar. Sambal petai. Resipi kita yang pertama. Dan yang kedua. Masak lemak sayur kacang buncis. Memang sedap. Kombinasi yang sangat-sangat menarik kalau kita mencekik dengan nasi putih panas-panas ni. Tengok. Orang bujang kat luar sana. Saya dah ajar macam mana. Apa tunggu lagi? Cepat-cepat pergi masak. Sediakan semua bahan-bahan. Cooking. Bau tak boleh tahan. Perut saya pun berapa keroncong. Tak sabar nak makan ni. Untuk resipi-resipi yang lebih menarik, cepat, mudah untuk disediakan. Yang paling penting, bajet cipu je. Jangan lupa tonton lagi Dapur Bujang bersama saya, Fendi. Okey, selamat memasak.